Kita tengok cara-cara macam mana nak buka kontena. Unboxing. Ah? Suara dah okey dah. Okey. Acik sawit yang open, geng. 1, 2, 3. Itu dia kekuatan acik sawit kita dekat gudang Bosijan. So, barang apa yang ada dekat dalam kontena ni? Korang? Jap, kita buka dulu. Kita buka dulu korang. Kita kasi tengok apa dekat dalam. Ni dah dekat akhir tahun 2025. Ready untuk acik-acik 2026. Kita nak bosi ni korang. Barang baru. Tak boleh. Kenapa? Bukan jati. Bukan? Berjati? Habis apa? Cuba tengok. Dia kata bukan jati. Habis apa? Wow, bos kata ada barang customer angel dalam kontena ni. Barang custom, geng. So, alhamdulillah nak dekat raya ni. Kenapa? Kenapa? Saya kenapa, Kak? Akak kenapa? Oh, 12 seater. 18,999. Yang macam ni lah, yang moden tu kan? Yang model tu yang diri kat sini? Yang tak, yang belakang sana. Yang belakang sana? Oh. Moden tu macam bakul tu. Yang 12 ni yang buka dengan datuk tu. Oh, 50. Yang ukirannya Itu kat bawah open. tu kan? Dia ada ukiran ke apa? Kat bawah mejanya. Oh, dia ada material kursi dia leather kan? Dia betul. Kulit lembu. Kulit lembu itu 70,000 ke atas. 70,000 kat atas. Kalau custom setahun lah. Setahun. 50,000 kat atas. 50,000 ke atas. 70,000 Kak, 70,000. So, ni kontena kita dah sampai macam biasalah, geng. Kontena dah turun, acik-acik get ready, datang je kat gudang Bosijan. Kita nak tengok barang apa yang ada dekat kontena. So, majoriti tahu semalam ramai acik-acik yang dah sold kat gudang Bosijan. Alhamdulillah, tempat pun kita dah bersihkan. Ready je acik-acik. Ready kita nak unboxing. Cucu. Sold!